Orang Kedah ni maki dia kuat. Datuk Mufti tahu Polis Kedah dia punya maki dia dajal, baro, boleh himpunan tu. Dia panggil maki berkandak. Dakwah kita mesti hikmah. Hatta Rasulullah dalam hadis Abu Dawud menyebutkan la tasubbu syaitan, jangan maki syaitan. Maki ini tidak membawa apa-apa. Bahasa kita adalah kalimah tayyibah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yuhibbu an yasma'a ya hadi wa ya rashid. Rasulullah bila keluar daripada rumah dia suka mendengar kalimah-kalimah yang positif, orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk. Tidak ada kalimah bahlul, dajal ni. Orang Kedah ni maki dia kuat. Datuk Mufti tahu Polis Kedah dia punya maki dia dajal, baro, boleh himpunan tu. Dia panggil maki berkandak. Tapi saya tak suka budaya itu sebab budaya itu tidak mendidik. The power of words, one word can change your brain. Bila kita sebut, kalau orang mengaji psikologi, kita ada dia panggil minda bawah sedar, minda sedar, subconscious brain dengan conscious brain. Kesemuanya manusia ini terdidik dengan minda bawah sedar. Dan minda bawah sedar ini dia terangsang dengan kalimah-kalimah tayyibah. Hatta binatang kita sebut kalimah-kalimah tayyibah. Sebab itu Rasulullah SAW dia ada panggilan dia. Seorang sahabat buat kesalahan, apa yang dia buat? Dia sebut zadakallahu hirsan wala ta'ud. Orang sahabat yang datang semayang lewat, dia rokok sambil berjalan. Rasulullah ni kelebihannya dia boleh melihat dari belakang. Maka dia tanya siapa yang lewat tadi, dia ada saya. Rasulullah nasihat doa dahulu, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah lagi semangat kamu dan jangan ulang kesalahan kamu. Kita ni mangkuk hayun semua orang Kedah lah. Mangkuk hayun ke orang Kedah. Kalau bahasa Terengganu saya tak tahu. Tapi bahasa Kedah maki hamun dia luar biasa. Jadi saya harap orang Kedah di sini jangan maki orang. Kerana maki orang ni meninggalkan kesan tidak baik. Maka dakwah kita melihat dakwah sekarang ni bila tidak mengikut mizan yang sahih, kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Al-Quran subhanallah. Hatta kepada non-Muslim disebut dengan bahasa yang baik. Wa ila akhahum Syu'aiba. Saudara Syu'aib ini adalah non-Muslim. Tetapi disebut dengan saudara. Sebab dia ada kesan, dia ada good impression. Sebab saudara ini kata Syekh Qaradawi, dia ada ukhuwah fid din, dia ada ukhuwah fil watan. Ini saudara-saudara kita dalam sebuah negara. Negara madani, negara yang majmuk. Yang fahamkan keadilan, yang faham tentang undang-undang, kita panggil dengan panggilan yang baik. Al-Quran, betul, ada kalimah kufar, tapi ada mizan yang khusus. Bukan jiran kita yang kafir panggil, ya kafir. Ya Allah. Kesemuanya ada mizan, betul. Maqasid daripada Al-Quran menyebutkan kalimah kufur untuk menimbulkan kebencian di dalam hati orang kufur. Atau orang kafir pun benci kalimah tersebut. Maka kita panggil dengan kalimah-kalimah yang baik. Ya ayuhan nas. Ini tidak, kita dengan memanggil kalimah-kalimah yang tidak baik, orang lari daripada kita. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Yang bahasa yang baik ini disebut sebagai seni bahasa, fannul mantiq. Bahasa ini mampu memikat orang. Inna minal bayani la sihra. Pada penerangan yang cantik itu boleh mensihirkan orang, boleh memukaukan orang. Maka kita dakwah menggunakan bahasa yang baik. Itu mizannya. Tak ada dakwah menggunakan bahasa yang kecil. Atau kalau kita bawa pula dalam dunia peperangan. Dalam buku ni dia ada fiqh mizan dalam peperangan al-harbu. Kesemuanya ayat waghlid alaihim. Dalam hadis sebut la tabda'u alaihim bisalam. Semuanya dalam suasana perang. Dan Malaysia ini aman. Kita dah ada perjanjian kontrak. Tak ada kafir harbi. Ya, mungkin mereka tak suka kepada Islam, tapi bukanlah kafir harbi. Kita perlu dakwah kepada mereka. Mesir dahulu masuk Islam hanya mula-mula itu 10% dengan akhlak, dengan nilai keadilan. Sekarang ini menjadi majoriti. Kita perlu berjiwa besar. Kita tidak perlu takut. Kita perlu berhujah dengan mereka. Bahkan kita tengok sejarah, ramai pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh Kristian lebih seronok duduk di bawah pemerintahan Islam. Makram Abid, seorang nasionalisme Mesir, Kristian. Apa yang disebut? Ana muslimun saqafatan wa nasraniyun aqidatan. Aku seorang muslim pembelajaran tapi Kristian. Ini yang kita nak bawa dalam Malaysia. Orang bukan Islam boleh belajar agama kita dengan mizan yang sahih.